Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang kepada semua rakan-rakan Grab. Berhati-hatilah apabila dapat duit daripada passenger, terutamanya duit 50, 10. Saya hari ini pada 10 hari bulan 3 2025, daripada nilai saya hantar ke Gemas, fare dia RM200 lah. Macam motor RM200, macam tu. Sudah sampai lokasi, passenger bagi saya duit 200 macam ni. Ini duit palsu, betul-betul palsu saya dapat. Tapi sebiji lah, kalau tengok sekali imbas memang betul, macam duit betul. Kalau untuk malam saya rasa memang orang tak pakai perasan duit. Tadi ada video yang nak ambil dia pun, passenger dalam saya ni nak ambil orang ni pun tengok duit tu betul palsu, tak jadi ambil. Dia suruh hantar balik ke lokasi sana. So saya kena cas lah. Ni dia punya duit palsu. So berhati-hati pada driver-driver semua. Beringatlah bila ambil duit yang duit besar-besar ni macam ni. Saya bernasib baik sebab hari ni ada siang, saya boleh perasan duit tu. Kalau malam saya rasa habis. Saya rasa saya terkena lah. Tadi saya telefon Grab. Ceritanya bila telefon Grab, Grab suruh buat report polis. Sebab dia tak akan refund. Sebab kita dapat duit, bukan tak dapat duit. Bukan orang tu lari, orang ni bayar. Tetapi kita dapat duit palsu. Kalau biasanya orang lari, Grab akan refund. Ini duit ada dengan tangan kita, dia suruh buat report polis. Bila buat report polis dan suruh kita pergi ke bank. Saya tak tahulah apa tindakan bank nak ganti ke duit tu, saya belum pasti lagi. Sebab saya pun belum buat report lagi. Okey, berhati-hati. Ini adalah benda yang penting.